Okey, ni hasil dia. Spotlight. Okey, cara potong tu. Cara potong ni kena ikut betul-betul dia punya ukuran ni. Ni kena potong, kena betul-betul ikut ni. Ya. Okey. Kena ikut sama ni. Ini pun kena sama. Ini pun kena sama. Macam ni. Kena sama. Lepas tu kena pisau tajam lah. Kena pakai pisau tajam. Buat ngam-ngam kat sini. Lepas tu keringin pisau je. Pisau kena tajam lah. Pisau kena tajam. Masuk klip je. Okey, ni spotlight. Okey, wayar ni. Wayar hitam ni kita sambung ke body. Ni sambung ke body kan. Lepas tu kuning ni kita sambung kat soket lah. Ini soket ni. Soket ni. Dan kita tebuk ni. Kena ukuran sama. Tebuk tepi ni. Tebuk tepi ni. Ini tebuk tepi ni. Lepas tu okey, merah ni tengah dan merah ni tak kisah pun. Pasal ni wayar ke starter ni. Ambil warna hitam ni. Ya, okey, ambil warna hitam. Tak kisahlah ambil wayar apa pun, tapi dia duduk tengah. Duduk tengah. Yang kiri kanan ni terpulang lah. Nak ambil wayar mana kan. Kuning ke merah ke, dia akan jadi terbalik gitu je lah. Pasal sini off, ini atas ke ni bawah, ke mana-mana sama je lah. Dan ini hitam ni kita sambung ke body, mana-mana sama body. Lagi satu pasal dia punya horn. Ni saya modify sikit lah, ambil wayar ni. Kita klik kat sini kan. Kita klik kat sini dan horn tu letaklah mana-mana bawah ni. Tak bawah ni. Mana yang skru 10 tu takut lah. Tapi kalau boleh tu jangan dia sangkut dengan mana-mana body lah. Nanti dia horn tak kuat. Sini kena kepak sikit ni. Pasal dia sengit. Kena kepak sikit. Kepak. Dia kepak macam ni. Gitu. Sengit sikit lah. Maka kedudukan dia kena sama kat sini. Kat sini. Kena sama kat sini. Okey, macam ni kedudukan dia. Macam ni lah kedudukan dia. Lepas tu wayar-wayar ni kita joloknya lubang kita tebuk tadi tu. Ni lubang. Kita jolok. Nah, ini pun kita jolok. Okey. Okey, lepas kita masukkan, kita test dulu. Kita test. Okey, ada lampu lah. Okey. Macam ni lah. Dan kita masukkan. Potong ni ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Okey, cantik. Dia tak nampak pun di celah ni. Okey, dah siap. Ya.
Ni switch dia kecil. Ni lampu bawah, ni lampu atas. Macam tu je lah, simple je. Okey, tengok okey, ni nampak. Okey, tengah ni off. Okey, atas. Okey, marahkan kita test. Kita tengok hasil dia. Ni lampu asal ni lampu atas. Terang. Lepas tu lampu bawah. Tengok. Ni lampu atas. Bawah. Ni lampu bawah warna kuning. Ni warna atas. Ni tu. Okey, kita tutup balik kita tutup. Tutup lampu spotlight. Ni lampu asal dia. Kita buka. Besar. Okey, kita boleh guna. Okey. Kita test kali ni. Okey. Tutup. Ni lampu bawah. Lampu bawah warna kuning. Dia macam mata robot lah. Kita tengok warna kuning, warna putih. Okey, ni warna putih. Kita tutup. Kita on lampu. Okey. Lagi terang lah daripada sebelum ni. Sebelum ni kan saya pakai guna mentol kan. Sini kada saya pakai spotlight. Lagi terang lah. Lagi power lah. Sebelum ni tak power macam ni. Sebelum ni dia cerah daripada depan dia. Ni lagi kuat lah. Lagi begitu lah. Okay, komen, bagi like. Kalau ada like banyak boleh saya buat video lagi.